Okey, baik, betul kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Untuk topik yang berikutnya pada pagi ini, kami nak bawa kepada anda bagaimana untuk membina kerjaya bersama dengan FWD Takaful. Yang saya perkenalkan dua orang pengasas kumpulan Al-Isra FWD Takaful, iaitu Tuan Haji Muhammad Fazli Mat Noor, juga di ujung sana Tuan Haji Osman Shaharom. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Jom kita berkenalan dengan kumpulan Al-Isra FWD Takaful terlebih dahulu. Tuan Haji Fazli mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kepada Allah SWT. Hari ini kita terima kasih kepada RTM menyediakan platform ini dan juga kepada FWD. Sebetulnya saya adalah salah seorang daripada pengasas dengan AIG, Al-Isra Group, yang bernaung di bawah FWD Takaful yang beroperasi di Malaysia. Al-Isra telah ditubuhkan daripada 2006 sampai sekarang, lebih kurang dah 20 tahun. Tahun ini adalah tahun anniversary 20 tahun lah. Dan kita berkolaborasi dengan FWD Takaful sudah menjangkau masa 4 tahun. Itu pun ada permulaannya lah. Okey, baik. Kita juga ingin mengetahui, Takaful ni saya rasa ramai sudah maklum bagaimana ia boleh memberikan perlindungan kepada kesihatan seseorang individu yang mencarum takaful dan sebagainya. Tapi apakah antara kelebihan di bawah FWD Takaful, Tuan Haji Osman, kau boleh kongsikan dengan lebih lanjut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya terima kasih juga kepada RTM atas peluang yang diberikan pada hari ini, dan saya bersama dengan Tuan Haji Fazli, kedua-duanya adalah pengasas Al-Isra Group yang bernaung di bawah FWD Takaful. Ya, baik pada soalan isu tadi kan, okey. Di FWD Takaful ini kita menyediakan platform sama ada dari segi produk-produk takaful dan juga sebagaimana tajuk kita pada hari ini, membina kerjaya di FWD Takaful. Jadi mungkin hari ini adalah peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mengetahui sekurang-kurangnya, walaupun dalam masa yang begitu singkat ini, untuk kita tahu selanjutnya apa dia kebaikan atau kelebihan yang kita ada dalam FWD Takaful. Okey. Pak Haji, kau boleh kongsikan dengan berlanjut apa antara kaitan takaful dengan membina kerjaya bersama dengan FWD? Alhamdulillah. Dalam bidang takaful ini, kebanyakannya kita biasa dengar sebagai ejen, sebagai konsultan. Tapi sebetulnya dalam industri takaful sekarang, di masa sekarang, dia telah salah satu menjadi career ataupun menjadi peluang pekerjaan, membuka perniagaan dalam bidang takaful, iaitu membuka agensi, membina agensi dalam bidang pengurusan keuangan. Sekarang ni kita tengok kan circle of life, kan, ramai orang berfikir tentang macam mana hari tua mereka, macam mana bukan sekadar kesihatan, malah berkaitan dengan persaraan mereka. Di dalam pengurusan keuangan ini yang mana disediakan oleh FWD Takaful, kita menyediakan banyak-banyak produk terdapat di FWD Takaful, seperti medical dan juga seperti skim persaraan, penyimpanan untuk persaraan mereka seperti hibah dan berbagai. Ini adalah satu yang dikatakan adalah market macam mana untuk kita membina kerjaya di FWD Takaful bersama Al-Isra Group. Okey, baik. Maksudnya peluang untuk mereka menyertai keluarga, ahli keluarga FWD Takaful untuk membina kerjaya mereka. Apa antara bentuk-bentuk jenis kerjaya yang disediakan selain daripada, kalau takaful ni kita tahu maklum ejen lah kan? Selain daripada ejen, apa lagi bentuk-bentuk pekerjaan yang ditawarkan di bawah FWD Takaful ini? Okey, kalau ikutkan kita punya tajuk hari ini ialah membina kerjaya bersama FWD Takaful, ya. Jadi saya suka untuk bercerita sikit tentang peluang, ya. Kalau sebut tadi, ya, sebut saja ejen kan. Bila sebut ejen, orang cakap
Kan? Sebab tu antara tagline ataupun kita panggil sebagai moto dalam FWD ni ialah changing the way people feel about takaful. Kita nak merubah persepsi masyarakat. Jadi apabila bercerita pasal ejen, muka su pun dah lain dah, stigma masyarakat. Jadi itu yang kita nak ubah. Sebab apa? Di dalam peluang yang ada di dalam FWD Takaful ini, dia begitu luas dan dia melangkaui peringkat usia, ya. Maksudnya kalau kita daripada fresh grad pun kita boleh berada dalam industri ini. Atau kita sebagai suri rumah pun sebenarnya kadang-kadang kita tengok suri rumah pun dia ada degree, ya. Kebanyakan kita kat sini semua very high educated yang berada dalam Al-Isra Group dan berada dalam FWD Takaful. Jadi perceptions masyarakat tentang ejen, sebut ejen, saya selalu sebut ialah apabila you berada dalam industri ini, kita bercerita pasal bagaimana kita membina career as a builders, ya. Dia begitu luas. Jadi maksudnya pada usia, katalah, ya, mungkin ada orang yang dah lama dah kerja, macam nak melibatkan diri dalam bisnes, ya. Jadi ada peluang yang pada usia 50 tahun sekalipun, maknanya berada dalam peluang tu begitu luas untuk dia terus berada dalam bisnes sebagai leader dan build the empire dalam bisnes. Itu yang saya nak nampakkan, keusahawanan itu lebih penting daripada just bercerita jadi ejen saja ke, begitu. Jadi macam saya dengan Tuan Haji Fazli pun kita dah 24 tahun. Saya 24 tahun dan Tuan Haji Fazli pun dah 26 tahun dalam industri takaful ini. Dulu pun kita pernah bekerja selama 13 tahun dengan macam-macam company, dengan government pun kita pernah bekerja. Jadi kita dah tunjukkan bahawa bisnes ni begitu luas dan bisnes ni sebenarnya memberikan satu, it's very meaningful dan very rewarding career selama 24 atau 26 tahun kita dalam industri ini. Okay, jadi saya nampakkan bila tagline itu changing the way people feel about takaful ini, it's very important lah for Malaysians untuk rasa benda itu, ini peluang yang ada, bukan setakat just jadi ejen biasa. Yalah, itu memang stigma masyarakat lah tentang ejen kan. Tanpa kita sedari, saya mungkin ingin berkongsi pengalaman saya selama 20 tahun lebih dalam industri. Saya rasa saya sudah melahirkan lebih kurang 6,000 usahawan dalam bidang takaful dalam masa selama 20 tahun. Bermaksudnya kalau difikirkan, dikalkulatkan, 26,000 selama 20 tahun ni, 26 tahun ni, sebetulnya saya sedang melahirkan 200 orang usahawan takaful. Maknanya kalau dibagi dengan bulan, lebih kurang 20 orang usahawan terlahir dalam bidang. Itulah peluang-peluang yang tanpa kita sedari, peluang ini adalah amat terbuka dan peluang ini adalah permintaannya amat tinggi. Hanya kita mungkin andaian kita kononnya dalam bidang takaful ini hanya untuk menjual saja. Dia sebetulnya melangkaui daripada menjual produk-produk. Kita boleh membina kerjaya dalam membina tim kita dalam industri takaful, insya-Allah. Kalau kita guna perkataan kerjaya ni, skopnya besar kan. Kalau ejen sajalah, seperti semua sedia maklum. Tapi kalau kerjaya ni, maksudnya kita bercerita berkenaan dengan gaji, pangkat, bagaimana sebenarnya perjalanan karier mereka sekiranya menyertai sebagai salah seorang ahli keluarga FWD Takaful. Mungkin Tuan Osman boleh kongsikan dengan lebih lanjut. Saya lebih melihat kepada dia dua benda lah yang kita bincang hari ini. Ialah satu ialah apa dia kepentingan takaful itu semua orang dah tahu. You boleh scroll, you boleh tengok kat mana-mana media sosial pun bercerita pasal kepentingan takaful itu. In general semua orang faham. Okay? Itu yang pertama. Okay? Yang keduanya ialah berkaitan dengan kerja itu sendiri. Okay? Jadi kedua-duanya berkait. Jadi kalau bercerita dengan saya, kepentingan, dia macam saya cerita pasal produk contoh kan. Okey, saya kata kenapa takaful ni begitu penting. So macam mana kita
makan, macam mana kita minum, macam mana kita bayar duit, spend dan sebagainya untuk kehidupan kita. But kita belajar simple financial planning, simple financial planning. 80% daripada income kita spend, 10% kita buat saving. But another 10% should go to life takaful ini. Sebab apa? This 10% lah yang akan menyelamatkan. There's 90% if something happen dekat kita. Okay? Simple lah. Satu statement lah orang pernah kata, if we don't die before 65, we'll die after 65. So maksudnya ialah it's confirm. Betul. It's confirm. So it's between the takaful ni, the contract between time and money. Kalau masa yang kita ada pada usia sampai usia, maknanya duit akan dapat balik kat kita sebagai saving, ya. Between time and money. Tapi if malam masa tak ada kat kita, maknanya berlaku kematian dan sebagainya awalnya, ya, money bagi pada orang yang kita sayang. Betul tak? Okay. So maksudnya that statement bagi saya, ya, kita boleh jadikan dia sebagai panduan lah sikit. Okay? Dan sebagai dalam kerjaya juga, kita nak buang tadi stigma orang cakap, wah ni agent. Saya selalu cakap suatu dalam Alistair Group ni, kita wujudkan apa yang kita panggil posisi sebagai associate consultant, associate manager, dan you can be you boleh berada dalam leadership punya position ini as fast as 3 months, as fast as 6 months. Sebab balik pada statement, we want to change people think about takaful. Okey, baik. Dalam masa 10 minit ini saja sebenarnya kita boleh tapi sekurang-kurangnya berikan pencerahan kepada penonton bagaimana sebenarnya FWD takaful berjaya untuk mengubah corak pemikiran ramai tentang dan juga stigma tentang takaful. Terima kasih kepada kedua-duanya hari ini sama kita secara ringkas untuk berkongsi dengan topik kita hari ini, bagaimana sebenarnya Kumpulan Alistair dan FWD takaful membantu anda semua untuk membina kerjaya. Berikutnya kita nak bawa anda ke utara tanah air, ke Perlis, untuk kita saksikan cerita pagi dari sana bersama dengan rakan pelapor kita hari ini, Ayuni Maisar Abdul Razak. Silakan.